Kalau kerajaan boleh cetak duit, kenapa tak cetak je banyak-banyak? Kita bagi je dekat orang yang memerlukan. Betul tak? Ramai juga terfikir benda ni. Saya pun terfikir benda ni. Tapi logiknya nampak mudah. Kalau semua orang nampak duit makin banyak, bukankah semua orang akan hidup lebih senang? Masalahnya, duit boleh dicetak, tapi barang tak boleh muncul secara tiba-tiba. Tak boleh jadi magic. Sebab apa? Bayangkan, satu negara hanya ada 100 kampit beras, tapi kerajaan tiba-tiba cetak duit sampai semua orang ada duit. Apa jadi? Semua orang akan berebut nak beli beras yang sama. Peniaga pula akan naikkan harga sebab permintaan terlalu tinggi. Dekat sinilah ada supply dan juga demand. Sebab itu kita boleh lihat negara seperti Zimbabwe mengalami hyperinflasi. Kerajaan mencetak terlalu banyak wang sehingga nilai mata wang tersebut jatuh teruk. Orang terpaksa membawa beg banyak-banyak, berat-berat tu. Duit je dalam tu untuk membeli barang asas. Kita tak payah cerita lah, kalau kita pergi dekat kedai nak beli air tu berapa ringgit je. Tapi untuk negara Zimbabwe tu, dia terpaksa bawa berguni-guni beg. So macam mana pula dengan Malaysia? Malaysia tak boleh suka-suka hati nak cetak. Jumlah wang dalam ekonomi dikawal oleh Bank Negara Malaysia bagi memastikan inflasi terkawal dan juga nilai ringgit lebih stabil. Sebab itu keputusan berkaitan dengan kadar faedah dasar monetary dia buat dengan berhati-hati. Kalau korang jadi kerajaan, korang sanggup tak nak cetak duit banyak-banyak, atau korang faham kenapa ia bukan jalan penyelesaian? Cuba korang komen dekat bawah ni. Kalau korang suka video-video macam ni, jangan lupa untuk follow TikTok saya, Calo Bete. Assalamualaikum.